Untuk lagu Ijan mencintai 3 orang perempuan dengan sekaligus. Yang serentak 3 perempuan. So Ijan nak buktikan Ijan mencintai seorang perempuan lah. Tapi Ijan stay buaya lah. Hai. Hai, apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Dekat mana tu? Ijan sekarang dekat rumah lah. Kita sekarang menjaga kesihatan. Better kita duduk rumah lah. Jangan keluar sangat. Kita nak tahulah apa perkembangan Izaan sekarang. Dengar kata dah keluar single baru kan? Okay, Ijan baru je release lagu baru. Korang boleh check it out dekat channel YouTube Usaha Muzik. So korang boleh search tajuk lagu Ijan Ku Bukan Buaya. Korang search je Ku Bukan Buaya. Tengok muka Ijan ni dia lah tu. Tapi boleh tak cerita sikit lagu ni pasal apa sebenarnya? Okay, lagu ni mengisahkan tentang, biasalah kalau kita gelarkan buaya, kalau Malaysia ni bila kita sebut buaya, mesti ingat macam playboy, kaki perempuan. So macam tu je kisah dia. So bagi untuk lagu Ijan mencintai 3 orang perempuan dengan sekaligus. Dia serentak 3 perempuan. So dari situ adalah, itu sebab terciptanya Ku Bukan Buaya. So Ijan nak buktikan Ijan mencintai seorang perempuan lah, tapi Ijan stay buaya lah kat situ. Salah seorang penciptanya adalah Achoy Floor 88. So macam mana pengalaman kerja dengan dia? Okey tak? So lagu ni bukan dengan Achoy Floor 88 sahaja, kali dengan Kai Bahar dan juga Achoy Floor 88. So pengalaman kerja dengan diorang tu tak susah, senang je. And kita pun tahu lagu Achoy dengan Kai ni memang babak lagu ni memang dia orang kreatif lah. Lagi-lagi Achoy dengan genre baru. And Ijan baru masuk pada genre lagu rancak. Ijan ingat macam susah tau. Ijan macam tak biasa. Tapi bila Achoy dengan Kai tolong Ijan, okay, Ijan rasa macam okay, alhamdulillah. Okay, kita nak tanya, you expect ke yang you ni akan jadi penyanyi one day? Like ini memang impian you atau you pun tak sangka yang you akan jadi penyanyi macam sekarang? First, Ijan memang sangat-sangat tak expect. Sangat-sangat tak expect sebenarnya. And Ijan sebenarnya cuba je macam audition, macam audition je pergi. So tiba-tiba dalam akhir server je dapat. Itu rezeki je kat situ lah. And Ijan ingat sampai situ je. Macam Ijan seronok-seronok nyanyi and dapat satu program TV yang macam tu. Okay, Ijan ingat seronok-seronok je. And then tak sangka lah macam Kai approach Ijan lepas Ijan viral lepas nyanyi lagu dia. And Kai approach Ijan. And Ijan macam masih dalam mimpi je tu. Sebab Kai pun adalah salah satu idola Ijan. And dia pun DM Ijan nak tak jadi penyanyi. Ijan pun takkan nak cakap tak nak kan. Of course Ijan cakap nak. Dan sampai 3 single ni Ijan memang sangat-sangat tak expect lah. Jadi Izaan cakap Izaan dah pergi macam-macam audition kan? Okay, so like I can see your voice, audition apa lagi yang Izaan pernah pergi? Okay, yang paling terawal sekali je pernah buat audition Idola Kecil, masa kecil. And then second je buat Kamila Bintang. And then Akademik Fantasia sama-sama Ara Johari tu. And then Mentor pun je try dalam 2 tahun je try. And yang ni untuk Acacia Voice sekali try. So in the future lah, siapa yang you nak collaborate with untuk buat single? In the future? Okay, kalau legend ni Ijan nak sangat collab dengan Misha Omar. Itu memang idola Ijan. Selain Siti Nurhaliza tu Ijan tahu level dia. So Ijan lagi suka dengan Misha Omar sebenarnya. Sebab ayah Ijan pun suka Misha Omar. So Ijan ikut ayah lah. Ayah kata best Misha Omar ni. Ijan pun try. Okay lah Misha Omar lah. Kalau ayah macam kalau Ijan dapat Misha Omar, ayah lagi suka. Ijan pun okay. BBNU ramai sebenarnya kan. Ada segarangan tu yang dah ada dalam kawan Ijan pun ada. Macam itulah. So bagi Ijan kalau BBNU kisah Rosoheri, Asha Reno, itulah, itu memang Ijan memang suka dengan cara diorang. Sekarang ni you dah keluarkan single baru. So in the future ada expectation tak akan keluar single baru lagi ke? Memang dah ada dalam perancangan. Tapi tak tahu bila. Rasanya tahun depan lah kan. Ini dah 2 tahun. Dalam perancangan untuk lagu duet. So lagu duet dengan siapa? Dia ada dengar-dengar je. Tapi dia tak sebut nama tu. Tapi insyaAllah lah akan ada lagi satu untuk tahun depan.